mak mertua tu tetap mak mertua Fi. Tak ada putus pun, walaupun putus dengan suami isteri tu, tapi mak mertua tetap mak mertua Fi. Okay, Fi dengar juga cerita daripada social media yang mak Jeng tu jatuh dan ada retak kan. Jadi Fi memang doakan, walaupun Fi tak sempat lagi nak berjumpa, Fi tak sempat lagi nak bersua muka, mak mertua tu tetap mak mertua Fi. Tak ada putus pun, walaupun putus dengan suami isteri tu, tapi mak mertua tetap mak mertua Fi. Fi memang Allah tahu doa Fi tu sentiasa bersama dengan mak Jenny. Fi memang, yelah sebelumnya pun Fi pernah juga merasakan yang pernah sekali yang dia jatuh, pernah bersama-sama dengan dia sewaktu kat hospital apa semua. Jadi Fi tahu tak senang nak jaga orang tua ni kan. So Fi doa banyak-banyak untuk mak jadi cepat sihat dan semoga Ahmad Dubah dapat jaga mak dengan baik. Sebab ini mungkin ini adalah satu, mungkin orang kata lah peluang dia kan untuk jaga mak. Tak perlu lagi nak fikir benda lain, nak fikir isteri tak apa, anak-anak Fi boleh fikirkan. So Fi doa banyak-banyak supaya mak Jenny cepat sihat, cepat sembuh seperti sedia kala. Fi nak dengar juga lagi suara mak dekat social media. Walaupun tak dapat dengar depan-depan, dari social media pun dapat apa orang kata? Mengubat rindu Fi. Makin terakhir. Betul. Ya betul, kita bila dengan anak-anak ni Fi rasa biarlah Fi sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anak. Tapi Fi tak ada masalah untuk bahagi kasih sayang dengan ayah dia kan. Untuk Fi, bagi Fi, bila kita membesarkan anak ni, tanggungjawab kita tu nak jadikan dia satu insan yang berguna kepada masyarakat. So Fi rasa kalau kita sebagai ibu, bila kita marah anak kan, bila nak marah pergi sekolah, tu dia tidak menjadi satu isu sangatlah untuk anak-anak. Sebab anak-anak dah biasa ibu marah kan. Jadi Fi rasa ibu ni lebih layaklah membesarkan anak. Tapi bukanlah kata kita nak ambil semua kan. Tanggungjawab bapak dia still ada tanggungjawab yang lain kan. Tapi Fi rasa membesarkan anak tu memanglah wanita lah, lebih baik di tangan wanita. Sebab kita ni lebih, yelah nampak garang mungkin macam singa kan, tapi anak tu bila dengan ibu tu lembut dia lain. Bila ayah marah kan macam terasa dia lain. Mungkin dengan mak tu tak terasa sangat pun, walaupun lebih garang pada ayah. Tapi bila ayah marah sekali, ayah jengil mata kan, berbeza rasa tu. Saya rasa untuk ibu tu lebih, insya-Allah lah, lebih dari segi education, dari segi agama kan. Okay. Sebenarnya untuk Fi rasa kita sebagai manusia, selagi ada nyawa kat badan tu, kita kena berusaha lah jadikan kita ni somebody. Hidup tu ada tujuan kan. Alhamdulillah orang bila kita sebagai ibu tunggal, ibu tunggal ke kita ibu tunggal ni, kita of course kita nak menjalani kehidupan seperti biasa. Sebab selagi ada nyawa, kita nak meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah, dan juga kita nak pastikan kehidupan kita ni bermakna. Okay? Bukan sahaja maksudnya pada satu titik tu maknanya tak ada apa-apa dah lepas ni. Tapi alhamdulillah Allah aturkan perjalanan hidup Fi ni macam Fi bersyukur. Fi rasa sangat syukur dengan ya Allah bagi Fi temukan orang yang baik-baik macam sekarang, yang Fi percaya kepada rezeki Allah tu luas. Apa rezeki yang bukan rezeki Fi dahulu, kita cari rezeki baru. Dan Fi berharaplah Fi bercita-cita sangat untuk buat satu maknanya meneruskan Fi punya program Women Empowerment. So Fi banyak bagi talk about Women Empowerment. Fi pun tak sangka orang percaya yang Fi ni boleh talk about Women Empowerment. Masalah yang orang kata kehidupan ni ialah keras kan. Wanita sendiri duga. Wanita sendiri duga. Ya, bila kita ni wanita, bila kita dikurniakan rahim, jadi kita, emosi kita ni berbeza dengan lelaki kan. Jadi Fi nak sangat pegang tangan wanita-wanita lain, dan wanita-wanita lain pun boleh pegang tangan Fi untuk kita bersama-sama maju ke hadapan dan lebih berjaya. Fi banyak juga nak tulis buku lah, cita-cita tu tinggi. Rasa macam pun semua ni nak buat sekarang ni. Sebab banyak peluang tu datang dekat Fi. So Fi rasa ya Allah tolonglah bagi aku tenaga, tolonglah bagi aku kekuatan untuk buat semua ni supaya Fi dapat bagi lebih kepada semua, pada inspirasi lah kan kepada wanita-wanita ni. Sebab come on guys, come on wanita-wanita, kita boleh. Tak nak tunjuk contoh yang tak baik kepada wanita-wanita yang rasa apa macam Fi rasa, sedih, yang rasa macam tak boleh nak teruskan kehidupan. Sebenarnya kalau kita jumpa orang yang betul kan, bersama dengan orang surrounding yang baik, circle yang baik, macam bila dengan Fi pergi, itulah langkah Fi bila
berada pada titik terendah Fi tu, Fi dapat pergi usra, jumpa dengan orang baik-baik, jumpa yang banyak menasihati Fi. So apa yang Fi dapat tu Fi nak share juga dengan ibu-ibu ataupun wanita-wanita di luar sana yang rasa diri tu tak dihargai. Tapi sebenarnya seorang tak hargai, ramai lagi yang menghargai kan. Cuma kita je yang tak jumpa jalan, belum jumpa lagi. Mungkin Allah belum rezekikan. Tapi kita kena percaya bahawa rezeki Allah tu luas. Kita kena buka pintu rezeki diri kita. Jangan rasa macam wanita tu lemah kan? Sebab kita tahu dalam diri kita ada kekuatan tu yang Allah bagi. Sebab kita ni, untuk wanita ni, tu kata kan, bila Allah kurniakan rahim, kita lahirkan manusia itu bukanlah satu benda yang orang kata nak pandang rendah.